Apakah yang dimaksudkan dengan wanita solehah? Perempuan solehah. Wanita ni ramai, tapi yang solehah tu tak ramai. Bagus soalan ni. Dan laki-laki pula, laki-laki soleh. Laki-laki ramai, soleh tak ramai. Kita nak, orang laki-laki nak tak isteri solehah? Nak. Mu macam popok. Perangai. Oh, nak isteri solehah. Nak. Jadi tak betul, tak adil kita ni. Kita nak isteri solehah. Kita macam perahu perangai. Nak. Biar kita orang yang baik. Solehah itu daripada perkataan solhah. Solhun maksudnya elok. Maknanya baik. Batu suluh tu berbaik-baik. Jadi perempuan yang solehah, perempuan yang sangat baik. Apa kelebihan jadi isteri solehah? Kelebihan isteri solehah ini dia jadi macam yang dipertuangkan jadi raja-raja di akhirat. Guana tu dia akan dapat masuk syurga, pintu dia pilih sendiri. Oh, hebat dia. Itu perempuan solehah. Nak kalau kita beli tiket nak JDT lawan kan Bukit Jalil berapa bulan? 8,000 bulan. Ke bila? 8 ke 7? 8. 8,000 bulan. Kita beli dia tulis situ tempat duduk 280 pintu A. Boleh tak masuk pintu B? Tak boleh. Tapi perempuan yang solehah, perempuan ni boleh pilih masuk pintu-pintu mana syurga. Dia boleh pilih. Orang yang puasa banyak dah boleh pilih pintu rayang saja masuk. Okey? Pintu syahid saja. Tapi isteri solehah boleh pilih. Sebab tu orang puang, kalau nak jadi orang puang, jadilah perempuan yang kalau suami dia mati atau dia mati, suami dia redha dengan dia. Sebab kalau suami dia redha dengan dia, dia akan masuk syurga bebas. Nabi kata ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannata ayyababan sya'at atau kama qala. Mana-mana isteri yang mati, bini itu mati, bukan laki mati. Kita kadang-kadang laki mati dulu betul tak? Kadang-kadang bini mati dulu. Tapi yang molek bini lah mati dulu. Kalau bini mati dulu, wa zawjuha radin anha, Nabi kata suami dia walaupun isteri tu mati, langgar lori ke apa ke covid ke, suami dia redha dah dengan dia, masih dia hidup dulu. Isteri lagu tu akan masuk syurga pintu mana yang dia nak. Faham lagi? Jadi VVIP. Tapi ada banyak tak? Tak banyak. Kenapa? Dah ada dalam riwayat yang lain, isteri yang solehah seperti seekor burung gagak yang putih sayapnya di kalangan 200 ekor gagak. Burung gagak ni kalau jumpa hitam ke putih sayap? Hitam meletung belaka. Jarang jumpa putih. Dalam 200